اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Hadirin umat Allah Ta'ala sekalian, masih berbaki kurang lebih 5 hari ataupun mungkin 4 hari sahaja sebelum berakhirnya Ramadan untuk tahun ini. Antara yang hangat dibincangkan dalam perbahasan para ulama apabila membincangkan mentadabbur dan mentafsirkan suratul Qadar adalah bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari bisyarhi Sahih Al-Bukhari telah menukilkan kurang lebih, kata Buya Hamka dalam tafsirnya, 45 qaul tentang para ulama yang berpandangan tentang bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Namun akhirnya semua berkesimpulan perkara tersebut adalah rahsia Allah Ta'ala yang hanya Allah dan para malaikatnya sahaja tahu. Dan Buya Hamka menyinggung sedikit tentang kebiasaan pada zaman dia pun dah ada, dan kita di Malaysia, di orang Melayu pun banyak juga dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu dapat dirasai, dikesan apabila berlakunya air tidak mengalir, seakan-akan beku, ataupun ada pokok yang kelihatannya menunduk ataupun sujud, rokok, ataupun perasaan ketika malaikat lalu dikatakan berasa seram sejuk dan seumpamanya. Kata Buya Hamka, semua itu tidak dapat disahkan dengan dalil ataupun nas, tidak boleh dipertanggungjawabkan dan tidak tepat dengan panduan ataupun disiplin agama Islam. Begitulah. Tetapi secara umumnya dalil-dalil yang kuat menceritakan, menisbahkan tentang Lailatul Qadar itu 10 malam akhir, dan sahabat-sahabat kami yang menulis dan memberi tazkirah juga menyatakan sebenarnya hakikatnya kita telah melalui Lailatul Qadar itu sepanjang umur kita. Kalaulah kita berumur 40 tahun, bermaksud sudah 40 kali kita melalui Lailatul Qadar. Cuma sama ada kita mendapatkannya ataupun tidak, itu sahajalah. Namun bagi mereka yang cakna dan mengambil berat dan istiqamah dalam 10 malam akhir, melakukan segala kebaikan dan segala amal soleh dan seumpamanya, maka bolehlah disimpulkan insya-Allah mereka itu adalah orang yang bertuah, dan insya-Allah mereka sebenarnya mendapat Lailatul Qadar itu di atas keistiqamahan mereka itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Namun ada satu pandangan lah yang agak luar biasa ataupun ganjil, gharib, tetapi disebutkan oleh beberapa ulama besar. Buya Hamka dalam mentafsirkan surah Al-Qadar telah memberitahu bahawa ada sebilangan ulama telah berpandangan bahawa Lailatul Qadar itu telah berlaku sekali sahaja, iaitu ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kemudian itu kita menyambutnya, kita mencarinya disebabkan kerana
untuk memperingati malam Lailatul Qadar yang sekali sahaja berlaku ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya, kata Buya Hamka, ketika dia menziarahi ayahnya yang sudah berumur 70 lebih ketika itu dan membincangkan hal ini, Ayah Hamka juga menukilkan pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menukilkan pandangan-pandangan ulama, aqwalul ulama yang sebelumnya. Dan kemudian Buya Hamka menceritakan ayahnya cenderung kepada pandangan tersebut, iaitu Lailatul Qadar berlaku sekali saja ketika turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya lagi, di akhirnya Buya Hamka tidak mentarjihkan mana-mana pandangan, melainkan membiarkan begitu saja. Jadi dia pun tak berani jugalah. Dan kita balik kepada yang umum dan yang masyhur, bahawa Lailatul Qadar itu sebagaimana nas-nas yang sahih dan kuat, 10 malam akhir, dan kita bersungguh-sungguh dan kita berharapkan merayu kepada Allah agar kita termasuk daripada kalangan yang mendapatkan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan amal soleh, maka dia akan mendapatkan ataupun diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga dibincangkan tentang apa? Adakah Lailatul Qadar, sebagaimana maklum sebahagian daripada orang Melayu tua-tua dulu mengatakan seakan-akan Lailatul Qadar itu hanya berlaku pada saat-saat tertentu. Maksudnya dia membayangkan macam malaikat lalu sekali harum gitu, maka kalau kita lepaslah. Dan ini menyalahi ayat terakhir dalam surah Al-Qadar itu sendiri. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sehingga kepada mereka itu sehingga waktu fajar. Maka para ulama dalam Buya Hamka antaranya dalam tafsirnya menyebutkan ini mengisyaratkan Lailatul Qadar itu bukanlah waktu-waktu tertentu dalam satu malam, melainkan sepenuhnya satu malam tersebut, bermula daripada masuknya waktu maghrib, fajar ataupun turunnya fajar dan terbitnya fajar kembali, itulah sepanjang malam itulah Lailatul Qadar. Dan antara yang menarik juga, kebetulan pagi tadi kita buat kelas tentang tafsir Azhar surah Al-Qadar. Antara yang menarik juga adalah Buya Hamka telah menyebutkan bahawa malam Lailatul Qadar yang mana Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira dan disebut kepada malam Al-Qadar, dan dikatakan oleh Buya Hamka itulah malam pertama ataupun kali pertama Rasulullah melihat Jibril alaihi salam dalam rupa yang asal, dalam roh ataupun dalam jisimnya yang asal. Maka ini telah bersalahan dengan fakta yang lebih kuat. Maksud Buya Hamka ada khilaf di situ, kerana mana-mana riwayat yang menyebutkan Rasulullah memanglah didatangi oleh Jibril, dipeluk dari belakang, Iqra ma'ana biqari, sehingga 3 kali. Dan kemudian disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Rasulullah mengulangnya, dan Rasulullah kemudian sekuat hati berlari balik ke rumah. Dalam riwayat yang masyhur tentang peristiwa tersebut, tidak ada walau satu bahagian menyebutkan Rasulullah sempat berpaling ke belakang tengok siapa yang peluk dia. Rasulullah terus berlari dalam keadaan takut balik ke rumah, zammiluni kepada isterinya Khadijah, kan. Tetapi di situ Buya Hamka seolah-olahnya menyebutkan bahawa itulah kali pertama Rasulullah melihat Jibril dalam rupa yang asal. Ini menyalahi hakikat bahawa Jibril alaihi salam itu mempunyai 600 sayap dan satu sayapnya bainal masyriq wal maghrib, menutupi timur dan barat. Macam mana nak boleh masuk dalam gua tu? Jadi banyak dia punya kontradik. Jadi walaupun kita membaca tafsir, hebat Buya Hamka punya tafsir tu adalah benda-benda yang kita kena perhatikan juga. Jadi bilakah kali pertama Rasulullah melihat Jibril alaihi salam? Beberapa ketika minggu selepas dari peristiwa di Gua Hira, Rasulullah pun sembuh dah sikit, dah stabil, dan Rasulullah sedang berjalan di satu kawasan yang lapang,
padang pasir lah kot. Tiba-tiba terdengar suara memanggil nama baginda dari langit, dan Rasulullah mendongak ke atas langit, dan terlihat Rasulullah kenal suara tersebut, suara Jibril lah. Bila Rasulullah dongak, maka Rasulullah tengok apa dia? Jibril sedang jalasa ala kursiyyu bainas sama'i wal ard, sedang duduk di atas kursi, wallahu alam apa maksud kursi tersebut, yang tergantung bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Ibn Syihab Az-Zuhri dalam ringkasannya kepada Sahih Bukhari menukilkan hadis tersebut yang telah diterjemahkan oleh beberapa orang guru kita lah. Ada itulah kali pertama Rasulullah melihat Jibril alaihissalam dalam rupa yang asal. Dan yang kali kedua adalah ketika Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, ini mengajar kita bahawa sekalipun kita membaca karya-karya yang hebat, tapi tak kala bertemu dengan fakta yang bercanggah dan kita tahu ada nas yang lebih kuat dalam hal itu, maka kita diajar untuk secara beradab untuk menyatakan tentang kekhilafan tersebut, dan itu tidak mengurangkan kemuliaan dan kehebatan ulama yang kita rujuk itulah, kerana ialah biasalah, dah banyak menulis tu, banyaklah percanggahan yang berlaku itu, dan dia pun tak sengaja. Kalau dia hidup lagi, saya boleh jumpa dia, beritahu dia sudah meninggal lama, jadi kita boleh buat nota kaki ataupun menjelaskan peristiwa tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, maka ini mengajar kita bahawa pentinglah untuk kita mempunyai maklumat tambahan yang asas tentang hal-hal ini, supaya apabila kita membaca tafsir-tafsir sekalipun, walaupun hebat macam mana, ternyata adalah beberapa perkara yang boleh lagi ataupun yang mereka terlepas pandang dan perlu diberi penambahbaikan dan seumpamanya. Tuan-tuan rahimahullah ta'ala. Baik, kita masuk sedikit nota ataupun bahan yang kita dah baca dari awal tempoh hari. Walaupun Ramadan berbaki kurang lebih 5-4 hari lagi, namun ia tetap adalah Ramadan. Maka 5 ke 2 hari ke sehari, dia adalah Ramadan. Maka tak bolehlah kita mensia-siakan baki Ramadan yang ada itu. Selagi bolehlah kita tetap buat apa yang termampu untuk mengisi ia dengan segala amal soleh dan seumpamanya. Ini mengingatkan saya kepada almarhum Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Abdul Aziz Nikmat. Beliau seorang yang sangat optimis apabila beliau diserang dengan penyakit prostat, kanser prostat. Setiap kali beliau berjumpa dengan doktor, pakar dan seumpamanya, apabila para doktor itu memberikan cadangan, salah seorang doktor yang merawat itu daripada kampung saya, kawan lah juga apabila doktor-doktor pakar memberi cadangan, Tok Guru boleh ke macam ni, kita buat begini, kita buat begini, buat begini, Tok Guru tahu dalam bidang perubatan ni dia tak pandai. dia tak reti lah. Maka dia kata, serahlah pada awak semua, buatlah yang paling terbaik. Boleh ke kita bedah begini, kita bedah begini? Dia kata, buatlah apa-apa yang paling terbaik. Maksudnya sangat optimis, sebab dia tahu bidang tu dia tidak ada kemahiran, maka dia serahlah pada doktor. Dan pernahlah kita baca di mana ataupun disampaikan kepada kita, kenapa yang bersungguh-sungguh ni, walaupun dalam keadaan yang sudah kritikal, maksudnya dari segi umurnya dan juga penyakitnya yang sudah itu, kenapa bersungguh-sungguh lagi cuba untuk menyelamatkan ataupun berubat dan seumpamanya? Maka diberitahulah pada kita, andai katalah dengan segala usaha itu dapatlah melanjutkan, walaupun sudah termaktub mati itu bila, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak diawalkan, tidak diakhirkan. Tapi kita yang berhadapan ini, ahli keluarga, kalau kata dengan sedikit sebanyak bantuan obat begitu begini itu dapat membantu untuk kita kata dia sihat lagi sehari. Kita tak tahu dengan dapat kita bantu dia dengan ubat-ubat itu, dengan usaha itu dapat melanjutkan dia sihat lagi sehari, sedar dan boleh beramal soleh, dia boleh istighfar lagi, dia boleh lagi solat sunat, walaupun tambahan sehari. Kita tak tahu dengan pahala yang sehari itulah yang menyebabkan dia ke syurga.
Itu optimistik. Dalam arti kata kenapa nak bersungguh sangat. Tapi kalau dah memang guna mesin langsung, tak boleh buat apa tu cerita lain lah. Tapi ni nampaknya doktor berkata ni boleh lagi ni, insyaAllah kita boleh usaha lagi. Tengoklah macam mana. Tapi kalau doktor dah kata ni kita dah usaha segala-galanya, ni tak ada apa dah, otak pun sudah mati, cuma mesin saja yang membantu, itu perlu diambil kira jugalah. Maksudnya kalau tiba-tiba ada cleaner mari duk sapu sampah, tersalah tutup pelak, habis. Itu tak boleh buat apa lah, maksudnya dah boleh jadi tu dia baru kerja hari pertama kan, sapu tu ventilator tu, mesin jamur dia tutup. Lepas tu dia buka balik, kawan tu habis. Mana kita tahu doktor masuk, usaha watch ni tak dia okey. Dia sejak situ. Boleh jadi wallahu alam. Tapi nak katanya kalau kata masih lagi, maksudnya kita tengok dia, doktor tahulah bacaan BP lah apa gitu-gini, dengan usaha ubat tu dapat lagi sehari sedar. Dah sedar tu kenal lagi orang, boleh lagi berucap, dengan tu dia boleh istighfar lagi, dia boleh solat sunat lagi, boleh solat taubat lagi, sempat lagi video call orang tu, orang ni minta maaf apa semua gitu begini. Itu membantu sebenarnya tu. Kita tak tahu dengan sehari lagi itulah yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa dia yang selama ini tu. Jadi mengambil kira itu wajarlah diusahakan pada kelanjutan itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Jadi dalam masa berbaki ini, antara mungkin kebaikan yang masih boleh kita cuba untuk buat adalah kata Nabi SAW, apa dia? Menyediakan air minum sebagaimana sebelum ini disebutkan dalam hadis, memberi ataupun menyediakan iftar kepada orang berpuasa itu besar pahalanya. Namun spesifik juga ada hadis tentang afdalnya menyediakan minuman. Kalau tak mampu sediakan makanan mewah dan seumpamanya, ada orang barangkali dia boleh membeli air mineral banyak-banyak dan dia bahagikan kepada, dia tengoklah di jalan raya tu, saya tengok video, adalah orang baik macam-macam lah sekarang kan. Dia tengok para rider ni yang duk kerja GrabFood apa semua ni, ketika nak hujung buka puasa telah mereka pun makin sibuk hantar makanan kan. Jadi adalah orang-orang baik ni, dia beli satu karton air mineral ni, sambil-sambil dia bawa motor tu, dia pas kat motor tu di traffic light ke apa semua. Benda tu kebaikan kecil, tapi wallahu alam pahalanya sangat besar di sisi Allah Taala. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, afdalus sadaqati saqiyul ma'i, sebesar-besar sedekah ialah menyediakan air minum. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan nilai Hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu satu. Yang kemudiannya, yang barangkali sempat lagi kita nak buat dalam Ramadan yang berbaki ini, adalah apa dia tuan-tuan? Membantu melunaskan hutang atau meringankan beban dalam hutang tersebut. Sebagaimana saya maklum dah dulu, antara yang menyebabkan kita putus silaturahim ini adalah hutang. Sama ada kita berhutang ataupun orang berhutang dengan kita. Kita berhutang dengan orang, kita marah kawan tu duk minta kita. Apa minta banyak sangat? Yalah, dia kata nampak umrah banyak kali dah, haji hutang saya RM1,000 tak bayar lagi. Dia kata tu orang belanja, bukan saya nak pergi sendiri. Tapi tak boleh lah. Sebagai seorang Muslim yang bagus, yang soleh, kita kena faham aulawiyat. Hutang itu wajib dibayar. Hatta disebutkan dalam hadis lain, roh orang mati syahid yang roh mereka berada dalam tembolok perut burung-burung hijau yang sarangnya tergantung di arasy Allah Ta'ala, yang mereka itu bebas masuk ke syurga makan minum daripada makanan minum syurga. Tapi roh orang mati syahid yang nanti memang confirm masuk syurga, tapi disebabkan dia ada hutang, tak dapat masuk, melainkan nanti di akhirat jumpa dengan orang yang berhutang tu, minta halal barulah dapat masuk. Besarnya yang namanya hutang itu. Masalahnya kita ni hutang dengan bank, tu cerita lain. Macam mana tu? Tapi ni hutang individu. Memang perlu secara individu, untuk meminta halal dan seumpamanya. Dan kalau kita si piutang itu
Tiba-tiba kita ni rezeki banyak, Allah Ta'ala bagi, okay, dia boleh SP ada juta-juta dalam akaun syariah, dah dapat 6 poin lebih tempoh hari, 600,000 dapat dia punya ujrah saja dah. Banyaklah yang hutang 1,200 kira halal lah. Itu lebih baik dan lebih besar pahala lah kalau kita mencukupi. Ada orang dia letak syarat, tak apa, selagi awak hidup hutang tu tidak terbatal, mati saja saya halal. Dia pula nak kena mati dulu. Dia fikir nak kena mati dulu. Allahu Akbar. Tapi besar ya. Ni hadis daripada Ibnu Abi Dunya dilah Hasan oleh Albani. Afdalul a'mali an tudkhila ala akhiqal mu'minin sururan aw taqdiya anhu dainan. Dainan ni hutang. Aw tut'imahu khubzan. Sebaik-baik amalan ialah dikau gembirakan saudaramu yang mukmin, atau dikau lunaskan hutangnya, atau engkau belanjakan makan roti. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dilah Hasan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhilli arsy yaumil qiyamah. Sesiapa yang membantu melepaskan orang yang berhutang kepadanya, yakni dia pemiutang, orang tu berhutang, daripada kesalahan bayar hutang, atau menghalalkannya, dia akan berada di bawah naungan arasy pada hari kiamat. Rawahu Ahmad ad-Darimi. Imam salah Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita pula bukan kata tak nak meringankan beban hutang itu, tapi macam saya sebut tadi lah, dalam media sosial dia tu, sekejap pergi melancong Australia, sekejap pergi ke Jepun. Jadi kita nak halalkan pun fikir panjang. Ni takkanlah tak mampu kan. Sepatutnya bayarlah hutang dulu sebelum nak berjalan-jalan tu. Nah, kalau memang kita tengok dia pun sedih, kita daripada dia berhutang dulu, sampailah sekarang tak berubah-ubah hidupnya, masih lagi begitu, kereta yang sama, ni yang sama. Kita tanya macam mana, tak tinggal, tak jadilah ni. Tak apalah, beginilah. Saya bagi modal sikit buat berniaga. Jual air, apa dia? Jual air tembikai, jus tembikai. Buat depan rumah je, tak payah modal. Betul lah rumah dia depan sekolah kan. Dia kata boleh lah. Modal pun tak banyak, 200-300 je. Tong satu, belilah tembikai, mesin guna blender, jual lah RM5, RM2 satu pada budak sekolah. Biar ada usaha nak tambah pendapatan kan. Duduk seminggu, minggu depan dengan tong-tong tu dia jual. Ni kadang-kadang tak, dia tak mahu dibantu. Dia setengah orang ni dia pilih untuk nak, dia berasa cukup dah dengan apa yang dia ada tu, dan dia tak rasa susah pun. Kalau dia tak berubah, tak bekerja kuat pun, dia boleh makan nasi juga. Jadi apa masalah, dia kata. Ni antara yang dicela oleh Rasulullah SAW juga. Apa dia? Golongan yang miskin tapi sombong. Golongan yang kaya dan angkuh satu hal. Golongan miskin bahkan sombong pula. Lagi teruk. Dan dalam hadis lain dicela oleh Allah Azza wa Jalla sendiri melalui Rasulullah SAW. Baik. Akhir sekali untuk malam ni, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala, hadis yang sama lagi supaya kita mendapat manfaat daripada hadis Nabi SAW. Man sarrahu an yunkhiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadha' anhu. Sesiapa yang ingin diselamatkan Allah daripada azab pada hari kiamat esok-esok, maka hendaklah dia membantu melepaskan orang yang dalam kesusahan, yakni untuk membayar hutang atau dia menghalalkannya. Hadis-hadis ni patut kita baca pada bank-bank supaya mereka lebih pemurah untuk meringankan hutang-hutang kita tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis tadi riwayat Muslim. Kemudian akhirnya hadis yang dimasukkan dalam bahagian ini oleh kedua pengarang risalah kita ini, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana ar-rajulu yudayyinus nasa fakana yaqulu li fatahu idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'alla Allah an yatajawaz 'anna
qala falaqiyallahu fatajawaza anhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah ada seorang lelaki yang memberi hutang kepada orang ramai. Dia berpesan kepada anak lelakinya, sekiranya engkau temukan penghutang yang dalam keadaan susah, maafkanlah dia. Yakni dia berwasiat kepada anaknya, seolah-olahnya lepas ni kalau aku mati, kamulah jadi pewarisnya, nak tuntut hutang tu. Tapi bila jumpa orang yang berhutang tu masih dalam keadaan susah, maka maafkanlah dia. Selesai. 0-0. Semoga Allah maafkan kita. Masya Allah Akbar. Baginda bersabda lagi, dia bertemu dengan Allah, maka Allah pun memaafkannya. Hadis rawahu Muslim. Barakallahu fikum. Semoga malam-malam ataupun hari-hari Ramadan yang berbaki ini banyak lagi kebaikan-kebaikan yang rare yang boleh kita buat berdasarkan hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perasan kadang-kadang tu benda-benda kecil, dan sebahagian besar saya tahu tuan-tuan sudah buat, kita dah buat sebenarnya. Tapi kita buat dalam keadaan barangkali tak pernah dengar motivasi daripada hadis. Dan bila kita dengar, rupanya ada hadis riwayat Muslim, ada hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, ada hadis riwayat ni, ada hadis riwayat ni, maka kita rasa nak buat tu lebih optimum lagi ataupun lebih yakin lagi bahawa perbuatan itu ada apa dia? Ada keberkatan yang luar biasa, khususnya di akhir-akhir Ramadan ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Taala memudahkan urusan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita jumpa malam esok. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر